Assalamualaikum, morning. So hari ni hari ke-50. Ada follow up dekat HSI dengan baby tengah menyusu. Doakan semuanya baik-baik saja. Yang pergi beraya tu hati-hati, jangan makan banyak sangat. Untuk kes kita orang ni memang special sikit. So kalau ikutkan baby kena naik berat, bukannya sebab dia menyusu je, memang dia kena naik berat pun. Lepas tu kalau aku turun berat, baby pun turun berat, it will be a problem lah. So far berat aku dah naik, berat baby pun dah naik. Harap-harap semuanya dipermudahkan dan semua kesakitan tu diangkat oleh Allah. Nantilah aku ada masa aku cerita. Nak cerita semua tak sempat. Terima kasih yang mendoakan. So far sepanjang aku menyusu, aku tak pernah lagi lah turun berat. Memang berat aku naik je. Dan biasanya berat baby pun naik. Tapi kali ni berat baby naik tak memberangsangkan lah. So kena follow up. Selain daripada tu, ada ubat yang aku makan kan. Aku cuma harap baby tak on ubat lah, tu je. Aku memang expect lah siapa-siapa yang menyusu boleh kurus, boleh turun berat tanpa suplemen lah. Memang aku respect. Aku pun tak pernah lagi lah. Hari ni aku seorang je dalam bilik ni, so boleh lah buat video. Besar gila bilik ni. Musim raya kot, so tak ramai orang. Macam mana kerusi tu? Lambat pula nombor aku nak panggil. Senyap je suami aku kat luar tu. Hospital ni tak ada orang pun, lama nak kena tunggu. Kadang-kadang doktor belum sampai. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Baby aku dah tak payah pergi follow up lagi, tinggal aku je. Terima kasih atas semua yang mendoakan kesejahteraan kami. Alhamdulillah, gembira rasa hati. Terima kasih ya Allah. Awak cari siapa?